Okey guys, hari ni kita mau mancing menggunakan buah markisa atau passion fruit. Kita ambil tadi dekat pagar tu. Boleh makan ke tak? Sekejap kita rasa sikit. Oi, masam. Masam. Okey. Kita akan ambil dia punya kulit So kita akan pakai macam ni. Macam ni lah jadi dia. Okey, jom kita tengok adakah dia akan makan atau tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Ikan buah markisa. Yes. Ikan buah markisa yang pertama guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dah ikan markisa kita yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Setelah sejam lebih guys, ni pokok passion fruit tepi kolam tepi kolam. So kita akan ambil buah ni lah sebiji. Kita buat umpan. Tu dia. Kita tengok macam mana boleh pergi ke tak. Ni passion fruit guys, passion fruit. So kita ambil dua lah. Ambil dua. Mana yang ambil lagi satu? Yang dah masak. Okey, lagi satu. Kita ambil dua lah. Ni kita buat umpan Jom. Okey guys, hari ni kita memancing lagi di kolam Jugera RM3. Saya bersama Rizal. Kita bersama Zarin dan player baru Amirah. Okey guys. So kita tanya bos kita ikan ada ke tak. Sebab hari ni kita akan pakai buah passion fruit. Saya bawa petik tadi 2 biji. So kita tengok macam mana boleh dapat ke tak. Kalau hari cantik kita boleh dapat. Kita boleh balik awal. Okay guys, let's go. Okay guys, kita memancing lagi di kolam Jugera. So macam biasalah, kita tengok player-player kat sini. Dia mancing kat tepi ni je. Dapat ke bang tepi ni? Ada dapat? Ada. Oh ada. Okey baik. Dah 20 ekor? Alamak. 6. Wih banyak. 3. Nak balik dah? Okey lah, ikan air okey. Boleh lah ini mancing. Dapat bang? Seko baru. Seko? Baru sampai ke apa? Setengah jam ke? Setengah jam ke? Oh, rezeki tak masuk lagi. Okey. Okey, kita tengok kat depan. Harap-harap air tak teruk. Dapat bro? Seko baru. Seko, okey mantap. Tak sini senang. Nak bawa susah guys. Nak pegang susah. Ni kita pinjam kat kaunter. Dulu kita banyak, tapi asyik tertinggal. Sekali kita pinjam je lah kaunter. Dapat dek? Dapat? 2 ekor? Padu. Dapat bang? Anak mantap. Dapat dah? Dapat dah, cuma kacinya jenahah dapat. Siakap tak ada kawan. Oh, siakap tak dapat lagi. Oh, susah. Pakai apa? Udang? Udang. Oh, udang. Siakap tak ada kawan. Siakap tak nak kawan.
Oh, kaci je nak senang. Pakai udang hidup je. Oh, okey baik. Okey guys, hari ni kita mau mancing menggunakan buah markisa atau passion fruit. Kita ambil tadi dekat pagar tu Boleh makan ke tak? Sekejap kita rasa sikit. Weh, masam. Masam. Okey. Kita akan ambil dia punya kulit So kita akan pakai macam ni. Macam ni lah jadi dia. Okey, jom kita tengok adakah dia akan makan atau tidak. Mari kita lihat. Kalau makan, kita boleh balik awal. Mira kena. Wah, mantap Mira. Mantap Mira. Ikan pertama beliau Wow, Mira. Mantap Mira. Pusing lagi, tak apa, pusing je. Pelan-pelan pun tak apa. Pusing je. Wow, Mira dapat ikan guys. Sekejap. Okay, pusing je. Pusing je. Pusing. Apa, pusing je. Ambil kan Wan. Okey, mari kita tengok ikan dia kat tepi ni. Ikan pertama Amira. Sini ulu kan? Ni dia ikan pertama dia iaitu siakap putih. Mantap Mira. Mantap. Okey guys, kita akan masukkan dekat dia punya sarang. Pegang jap tali. Okey guys, kita masih menggunakan passion fruit. Ni kali yang ke 5 ke 6 masih tak dapat lagi. Kita try tepi kolam. Tu dia.
Itu dia Rizal. Rizal pula. Zarin. Wow. Wow, wow. Oh, berjaya, berjaya. Klip. Berjaya. Itu dia Zarin. Ikan pertama beliau hari ni. Mantap tak. Tak kumpul. Puan Niza. Dah dapat ikan ah, Puan Niza. Mantap. Itu dia Zarin, ikan kedua beliau. Ikan kedua beliau. Ikan kedua beliau. Tu. Wow. Wow, siakap juga. Ni siakap je. Kenyang Zarin. Tu dia. Kena pakai apa nama? Bedak. Dedak. Tu dia. Dia menggunakan dedak Itu dia, cepat naik guys, cepat naik. Mantap. Padu. Puan Niza dah 2. Dua. Okay guys, kita cuba lagi. Walaupun dah banyak kali dah banyak kali kita cuba, kita terus mencuba. Kita tengok macam mana. Masih gagal lagi setelah sejam lebih dah ni. Sejam lebih dah. Try belah ni pula. Mana sarang ikan dah lama tak jumpa ni. Tengok sarang lama, tekankan berjaya. Macam nak sangkutnya. Alhamdulillah
Alhamdulillah guys. Ikan buah markisa. Yes. Ikan buah markisa yang pertama guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dah ikan markisa kita yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Setelah sejam lebih Setelah sejam lebih kita memancing. Inilah dia, si jali. Alhamdulillah. Sejam lebih baru dapat. Inilah ikan. Pakai markisa ya bang? Ha? Pakai markisa. Pakai markisa. Yes. Okey guys, alhamdulillah. Ikan buah markisa yang pertama. Setelah 1 jam setengah, diorang semua pakai dedak, pakai udang, dan saya baru dapat. Okey guys, kita cari ikan yang kedua. Mantap. Weh, Amira kena. Amira ikan ketiga. Amira ikan ketiga. Tu dia. Wow, sakit. Wow, pakai dedak Tu dia pakai dedak. Wow. Lucut. Lucut. Kena. Amira, jangan pusing kau. Relax. Okey, relax sini. Pegang. Sabar. Okey. Rizal tak dapat lagi. Saya je nak check. Dia tak tarik pun ni. Aduh, jam pula. Ulurkan grip tu. Kami nak kecil angin. Oi, dapat siap. Dah balik dulu, bye. Kau nak ke? Apa je Jal? Kau dari tengah hari tadi je Jal kan? Saya kecil. Tu dia, Amira dengan pegang. dengan ikan dia siakap comel Tu dia. Mantap guys. Ya, buat kenyang malam ni ya. Yes, kita masih meneruskan menggunakan buah passion fruit atau markisa, tapi agak susah nak dapatkan 2 ekor ni. Seekor tu pun nasib agak ni kot. Susah. Harap-harap makan lagi seekor.
Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Ikan kedua guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Kena juga kita guys. Oh, ikan passion fruit yang kedua guys. Alhamdulillah, jangan lepas guys, dah lah nak dapat susah. Aduh ya. Jangan lepas dah lah guys. Ai, dah nak dapat dah lah susah. Alhamdulillah. Ikan passion fruit tu buah dia ada lagi. Buah dia pun ada lagi. Mantap guys. Elok bang, tali pancing siapa ni? Kau Hakim. punya Mat? Kenapa letak sini Mat? Kim, dia kau kena tegang kan Kim? Dia kena tiup angin. Alah. Macam dia boleh sampai sini? Tegang kan? Aku rasa orang casting terkena tu. Dah. Macam mana? Nak kepit ke Hakim? Tengok gambar tak yang ada makisau? Ada, ni tengah video. Tengok video. Alhamdulillah guys, ikan markisa yang kedua. Mantap guys, setelah 2 jam setengah pada 4.11 baru dapat. Okey guys, mantap. Tu dah Rizal. Adakah ikan dia? Ikan dia. Ikan Rizal. Confirm. Ikan Rizal. Wow, jaga, jangan lucut. Pelan-pelan. Grip ready. Okay, mana grip? Grip. Tak, yang tu dah. Okey, angkat terus Rizal. Angkat kat darat. Grip. Itu dia Rizal. Akhirnya berjaya juga. Angkat sikit. Itu dia. Mantap guys, ikan yang pertama. Grip. Panggil profesional nak ada. Grip. Game. Nah. Okey. Besar. Ada ini kan try. Lepas. Okey. Okey guys. Tu dah Zarin berjaya menaikkan ikan jenak menggunakan dedak atau udang kopek? Dedak. Dedak. Menggunakan dedak. Mantap. Check it out. Itu dia Rizal dengan jenahak beliau. Last minute Mantap. Check it out. Kita try mancing jenahak. Nampak tepi ni. Cuba campak tepi ni. Paling tengah sikit, tengah. Kita try macam jenahak guys. Kau baling tengah sikit, kau biar je, tak payah seret. Apa benda pula ni guys? Apa benda pula yang makan ni guys? Sudah. Apa benda yang makan ni guys? Ni ikan apa ni guys? Sudah. Ikan apa pula ni guys? Wih, jenahak lah guys. Jenahak lah guys. Itu dia ikan jenahak menggunakan buah markisa Itu dia guys. Ada lagi buah markisa dekat mulut tu Tu dia guys.
Unexpected guys unexpected. Oh, unexpected guys. Jenahak menggunakan buah markisa, harap tak lucut. Wow. Ingatkan tersangkut. Tu dia guys, jenahak menggunakan markisa. Alhamdulillah, ikan jenahak kita. Ini harga dia nak dekat RM30 seekor. Tu dia guys. Mantap guys. Aduh. Okey guys, ini ikan terakhir kita menggunakan markisa. Kita mancing jenahak. Dah lama tak mancing jenahak tu dia. Sekilo ada ni guys. Okey guys, jom kita tengok hasil keseluruhan. Mantap. Alhamdulillah guys. Okey, inilah hasil pancingan kami. Dan saya punya pancingan menggunakan buah passion fruit ataupun buah markisa. Dapat satu jenahak, 2 siakap. Okey guys, kita akan masak ikan ni. Mantap. Siakap 3 rasa, siakap steam halia, tom yum, telur dadah, kelai ikan masin. Jenahak kita masak 3 rasa, siakap kita masak steam limau, telur dadah, nasi kosong. Perut dah lapar. Jom makan. Tangan. Jom sabda. Guys, kita ambil ikan siakap 3 rasa. Siakap 3 rasa. Kita ambil, Allah terjun balik. Kita ambil siakap steam halia. Kita ambil jenahak 3 rasa. Tu dia, jenahak 3 rasa jenahak 3 rasa. Kita ambil 3 ekor saja. siakap steam limau. Lemak. Lalu kailan ikan masin. Semua tadi dia ambil. Dan juga telur dadah. Ada. Okay guys, dah lengkap. Jom kita sabda. Kucing kejal. Okay guys, kita rasa jenahak kolam jugra. First time kita masak jenahak kolam jugra ni. Berapa? Cakap 300. Siakap steam. Kena lah dengan telur dadah. Ameng dah habis. Semua dah kapok je. Dia memang tu. Dia cakap apa? Bawa naik boat. Itu kejap naik boat, tak nak bawa aku naik boat. Padu kan? Tegas. Jumpa anda di episod akan datang. Mantap. Zaz. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.